Hai guys, aku cuma nak beritahu lah kan pasal apa ni, ada pasal customer nak buat loan kereta ni kan. So kita sebagai SA ni, sales advisor ni, kita nak uruskan loan kereta untuk customer kan. Jadi kalau ni customer lah kan, kita mesti nak tahu sejarah latar belakang keuangan dia, latar belakang apa ni, komitmen dia, apa semua kan. Jadi kita kena tanya macam-macam soalan. Lagi-lagi kalau yang nama saya ada masalah sikit, itu ini kan. So kita kena tanya banyak soalan. Soalan pasal keluarga dia, pasal kerja dia, mungkin isteri atau suami dia kerja ke tidak kan. Apa ni komitmen dia. Sebab kita nak bantu dia untuk buat loan kan? Kita nak pilih cara yang terbaik. Ini yang ada customer bila kita tanya tak nak jawab kan, ataupun berbohong lah kan. Kena cerita je apa masalah anda, apa masalah kewangan anda, semua kena cerita kan. Apa sejarah kewangan anda, apa semua kena cerita. Jadi kita boleh masuk bank yang tepat ataupun institusi kewangan yang tepat. Jadi tak adalah kita main masuk sembrono je dekat mana-mana bank. Nanti bila dah banyak masuk bank, sikit dah tak cantik pula kan. Jadi kalau nak beli kereta, kena bagi kerjasama pada SA. SA mesti akan tanya banyak soalan untuk tahu sejarah kewangan anda dan untuk tahu macam mana cara nak tolong lepaskan loan anda. Okay? Itu je pesan saya. Bye.